Harum baca ke hanju. Yang sebabnya. Yang gara-gara lidah kamu dosa yang ibu. Maka cinta waten rasa ron, waten baca Quran si beon. Yang tanda lidah ka berdosa. Mana mungkin sahabat-sahabat jamun yang tiurah di malam khatam Quran. Paling di seminggu 3 khatam Quran. Nasi yang ucap 93 karena kita dapur Quran. Tapi dia bukan haitem, bukan Islam ni. Hana tam dari Quran ni. Punuh Quran ngata nak miat di rumah tu. Muka ke dalam Quran. Tiga ke tu kai leung dalam dia nak miat Quran, tapi miat baca baik. Harum baca ke hanju. Yang sebabnya. Yang gara-gara lidah kamu dosa ya ibu. Lidah mengkayak. Lidah mengkayak hana mangat baca Qurannya hana mangat. Kayak lidah pubat lidah. Selama kalau mitim dah baca Quran yang pubat lidah. Yang karena tanya lethat dalam tulis, lethat dalam upat. Karena Rasulullah sampaikan maka zabaisan so yang berdusta 3 mentang tanaha anhul malaikat. Malaikatnya kan puterakan geser daripada katanya. Akibat daripada bau mulut. Jadi hanya layak dia berkhabar dengan Allah. Maka jiharu ada paksa sahara tu. Hai lagi urang paksa sahara kaya apa je makanan kana. Paksa sira ke. Paling ke saboa makai. Anan tah ini. Musun paksa sahara baca Quran you tengok lidah kaya kan. Nya tetap lebo bare ka ini. Kahana manga kadang ini semenci karena ikut tadarus kan. Kalau kita dua yang sihat. Nya leh minit ka ini deh. Tetap akan lagi. Maka jangan jalan lain. Pubat lidah ya. Istighfar perlu. Pubat dosa ya. Ya, bila tayo tak sadari ro bahawa tayo dalam kekurangan.